Koma yang mana tak reti bawa motor NVIDIA ABS ni. Ni awak nak ajar. Tak susah pun bawa motor ni. Senang sangat. Cara dia, ni tangan pegang depan, satu pegang handle, satu pegang belakang ni. Angkat. Tarik tongkat. Koma nak naik, tarik tongkat tak apa. Awak selesa apa ini. Naik. Masuk. Allah. Udah duduk. Bagi selesa dulu. Kunci kena ada dekat. Mana kunci? Kunci kena ada dekat. Kalau kunci tak ada dekat, mana mahu nak start. Kunci kena ada dekat. Letak le dalam poket ke beg Koma ke. Ni Koma tekan bawah ni pasal ada keyless. Tekan. Nampak keluar lampu. Mana kunci ada dekat. Tinggal pulah. Udah tak menyala. Tekan balik. Pulah. Dia keluar pintu meter cantik digital Koma. Lepas tu tekan brake. Ni brake ni tekan ni starter ni. Bukannya susah pun. Dah start. Takkanlah sampai itu je Koma nak belajar. Lepas tu Koma kenalah bawa. Bawa tu kena pulah slow-slow. Pasal Koma kena imbangkan badan. Kalau Koma tak imbangkan badan, nanti ke bawah lah diamnya Koma. Bawa slow-slow. Pulah slow-slow. Pulah slow-slow. Idak getak lah muka Koma ke bawah. Pulah slow-slow. Nampak? Slow-slow sikit je. Imbang. Kalau nak lepas tak apa. Pulah, lepas. Pulah, lepas. Pasal Koma kena belajar imbangkan badan. Tak maulah Koma mau baru belajar nak pulah laju jenuh lah. Nampak awak? Bawa dekat-dekat. Bawa dekat tempat-tempat sempit je ni kena slow. Pulah. Pusing ni imbangkan badan. Kaki siap turun sikit ke. Nampak? Slow je. Main dia punya throttle ni. Tidaklah payah. Awak tak faham pasal apa Koma tak reti bawa motor ni. Koma macam mana? Koma dapat belajar tak? Kalau dapat belajar, jangan lupa like, share dengan komen. Jumpa lagi. Bye.